Alhamdulillah tadi kita ada rekod terma persetujuan di antara kedua-dua pihak lah, di mana mahkamah telah memberikan hak jagaan ketiga-tiga orang anak tu lah dengan persetujuan kedua-dua pihak. Okey. Jadi ibu akan dapat hak jagaan, telah dapat hak jagaan kekal, manakala bapa pula akan dapat hak lawatan lah, sebulan 2 kali, iaitu minggu pertama dan minggu ketiga. Okey. Dan hari raya puasa, raya haji semua tu bergilir-gilir lah, macam biasa lah tu. Jadi tak ada apa-apa lagi pertikaian mengenai hadanan ni, semua telah diselesaikan secara baik. Alhamdulillah, saya sangat gembira dengan putusan hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendoakan, yang bagi support dekat saya. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak di sana, Encik Ahmad Nurhan, sebab banyak memberi kerjasama lah dengan saya untuk dapatkan alhamdulillah hak jagaan penuh hak jagaan penuh kepada saya. Alhamdulillah, saya syukur sangat, saya sangat gembira hari ini. Apa-apa pun saya punya top priority of course anak-anak saya. Jadi alhamdulillah anak-anak saya akan kembali dengan saya lah. Selesai 3 bulan di rumah, tapi saya juga keluar bekerja lah. Kita kan masih nak kena bekerja untuk anak-anak, tapi saya bersyukur sangat semua menerima semua itu dapat dilakukan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Tak ada orang kata gangguan daripada pelaksana ke dia.